Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya abang, nak donat abang? Abang, saya nak sembang budak-budak abang. Abang, abang belakang. Saya tak sembang abang. Tak, budak-budak saya buat kerja kan? Tak apa, saya sembang budak-budak tak. Abang belakang. Ni, abang mesak. Mesak. Aku nak tanya apa? Hampa kerja sini okey tak okey? Bang, okey bang. Tak. Diam sat. Aku nak sembang dengan apa tak? Boleh tak? Tak apa. Jangan risau. Gaji berapa gaji? Tak apa kata nak makan apa? Teman lo ni nak makan apa? Bang, okey bang. Kerja. Aku ada tempat baru. Apa kerja dengan aku? Gaji 1,800. Okey ke tak okey? Macam mana? Okey tak okey? Okay. Okay. Ya bang, lah ni saya memang gaji 800. Nanti pelan-pelan saya akan naik lah gaji mereka. Lah ni memang teruk sikit berniaga. Ya, biarlah mereka buat keputusan. Mereka ada pendirian sendiri. Betul tak betul? Abang diam tak? Bagi saya cakap kan abang. Tak boleh. Bang saya hilang depan-depan saya ni. Pekerja-pekerja saya ni. Tak, bagilah mereka buat pilihan. Mereka ada pilihan masing-masing kot. Kan, betul tak? Kalau boleh, jom. Nanti. Hampa pergi buat kerja dulu. Macam ni bang. Macam ni. Pergi buat kerja dulu. Macam ni. Saya faham. Kehidupan lo ni makin terimpit. Saya faham. Tapi buat masalah ni, saya perlukan pekerja apa semua. Kalau abang nak ambil pekerja macam tu apa semua, kita boleh bincang bang. Bincang elok apa semua. Kalau lepas ada pilihan nak pergi kerja tu tak apalah. Lalu ni kita bincang. Abang tak elok lah macam tu. Boleh bincang dengan saya dulu. Betul. Sebab saya nak bagi gaji tinggi ni. Kan abang ya? Gaji tinggi. Kalau bagi gaji tinggi tak apalah. Jom kita bincang dulu. Kita bincang dulu lah. Bincang dulu. Kalau kata saya setuju nanti kita ni. Okey, jom kita bincang dulu. Jom. Baik. Haram jadah nak ambil pekerja aku. Ada. Jom, Jam. Tak jadi bang. Apa saya kerja? Tak ada.